Hai semua dan selamat datang. Hari ini, kita nak kupas satu topik yang sangat dekat di hati para pendidik, terutamanya yang menguruskan murid berkeperluan khas. Kita akan cuba lihat tingkah laku mencabar, tapi bukan sebagai satu masalah, tapi lebih kepada satu mesej. Jom kita fahami sama-sama. Okey, jom kita mulakan. Saya nak tanya terus pada anda semua, guru-guru, pembantu pengurusan murid PPM, pernah tak anda rasa macam déjà vu bila berdepan dengan situasi-situasi macam ni dalam kelas? Contohnya macam ni, ada murid yang nampak macam tengah merenung ke alam lain kan. Kita panggil nama, kita tanya soalan, tapi macam tak ada respon, seolah-olah dia dalam dunianya sendiri. Tahu yang ini? Situasi yang memang boleh buat kita rasa cemas. Tiba-tiba, seorang murid pukul kawan dia. Aduh, ini memang antara cabaran paling besar yang kita kena hadap dalam kelas. Betul tak? Dan ya, yang ini pun biasa kita nampak. Murid yang menangis, menjerit, baring atas lantai, apa yang kita panggil meltdown. Bukan saja sukar untuk ditenangkan, tapi ia boleh ganggu fokus satu kelas. Kadang-kadang, tingkah laku tu taklah dramatik sangat. Boleh jadi sesuatu yang lebih subtle macam ni. Murid yang tak henti-henti gigit pensel atau masukkan apa saja objek dalam mulut dia. Nampak kecil, tapi sebenarnya ini pun satu petanda. Kalau anda tengah mengangguk setuju dari tadi, saya nak anda tahu satu perkara. Anda tak kesorangan. Ini adalah realiti. Cabaran harian yang dihadapi ramai pendidik, terutamanya bila kita menguruskan kelas yang ada murid-murid berkeperluan khas, lebih-lebih lagi yang berfungsian rendah. Baiklah, jadi apa sebenarnya yang tersembunyi di sebalik semua tindakan ni? Jom kita cuba pecahkan kod dan fahami mesej di sebalik tingkah laku mereka. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita samakan dulu pemahaman kita. Apa itu tingkah laku? Senang je. Apa-apa saja perbuatan yang kita boleh nampak. Tak kiralah dia tengah menjerit ke, berlari ke, ataupun senyap membisu, semua tu adalah tingkah laku. Dan inilah bahagian yang paling penting. Khusus untuk murid-murid istimewa kita, tingkah laku tu bukan sekadar satu aksi kosong. Ia sebenarnya adalah satu mesej, satu cara mereka berkomunikasi dengan kita. Jadi, kalau boleh, ingat formula mudah ni. Tingkah laku sama dengan komunikasi. Kalau kita pegang prinsip ni, percayalah, cara kita respon pada mereka akan berubah sama sekali. Jadi, apa agaknya mesej yang mereka hantar tu? Macam-macam boleh jadi. Mungkin dia nak cakap, saya tak selesa lah. Atau, saya perlukan sesuatu. Boleh jadi juga, dia cuba lari dari kerja yang dia rasa susah sangat. Atau, mungkin deria dia perlukan rangsangan. Dan ya, kadang-kadang, ia cuma cara untuk dapatkan perhatian kita. Mesti kita tertanya-tanya kan, kenapa mereka tak cakap saja elok-elok? Kenapa perlu guna cara yang mencabar macam ni untuk berkomunikasi? Ada 3 sebab utama yang sangat fundamental. Nombor 1, mereka mungkin betul-betul tak ada cara lain. Mereka tak tahu macam mana nak sampaikan apa yang mereka rasa. Nombor 2, boleh jadi keperluan sensori mereka tak dipenuhi. Macam kita juga, kalau tak selesa kita pun resah kan? Dan ketiga, yang ini sangat penting. Dari segi perkembangan, mereka mungkin belum sampai ke tahap boleh kawal semua tu. Poinnya, ia bukan disengajakan. Bila kita dah faham semua ni, ia menuntut satu anjakan besar dalam pemikiran kita. Satu perubahan mindset sebagai seorang pendidik. Cuba kita lihat perbezaan ni. Dulu, kita mungkin cepat label, ini masalah disiplin. Tapi dengan perspektif baru, kita akan nampak, ini mungkin isu sensori atau emosi. Dulu kita mungkin fikir, budak ni sengaja buat hal. Sekarang kita faham, dia mungkin belum bersedia lagi dari segi perkembangan. Dan kata-kata ini merumuskan semuanya. Apabila kita mula memahami, kita tidak lagi menghukum. Kita mula membimbing. Nampak tak? Fokus kita beralih sepenuhnya. Daripada seorang penghukum, kita menjadi seorang pembimbing. Jadi untuk penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk direnungkan. Dengan semua pemahaman baru ni, apakah satu langkah kecil yang anda boleh mula buat esok untuk menjadi seorang pembimbing yang lebih baik untuk anak-anak murid anda? Fikir-fikir kan?